Ramai tengah cakap tabung haji kena sakau. Betul ke? Atau itu cuma ringkasan yang terlalu mudah? Jom saya cerita dalam masa 1 minit. Sebenarnya, isu yang sedang hangat sekarang ialah tentang laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang menyiasat tentang pengurusan tabung haji dalam tempoh 2014 hingga 2020. Laporan itu mendedahkan beberapa kelemahan tadbir urus termasuk dakwaan campur tangan politik, urus niaga yang dipersoalkan dan beberapa keputusan kewangan yang dianggap tidak wajar. Malah terdapat juga pendedahan mengenai pembayaran bonus yang tinggi ketika institusi tersebut dilaporkan mengalami kerugian. Susulan laporan ini, SPRM turut menubuhkan pasukan petugas khas untuk meneliti penemuan tersebut. Tapi penting untuk kita faham, RCI bukan bermaksud semua individu yang disebut telah disabitkan kesalahan jenayah. Laporan itu mengandungi penemuan, syur dan perkara yang mungkin memerlukan siasatan atau tindakan lanjut mengikut undang-undang. Yang paling penting, setakat ni tabung haji masih lagi beroperasi seperti biasa. Simpanan pendeposit dan urusan haji juga diteruskan. Isu yang dibincangkan sekarang lebih kepada accountability terhadap pengurusan lampau. Bukan bermaksud tabung haji sedang runtuh. Kalau anda nak saya kupas satu-satu isi laporan RCI dalam bahasa yang mudah difahami, follow akaun saya. Saya akan jelaskan berdasarkan fakta, bukan sekadar viral.